Ikut saya upgrade tempat buat live untuk meniaga. Let's go. Syukur sangat dapat beli meja stainless steel dengan mesin KPUB. Stainless steel ni saya beli online je, tapi sebenarnya saya tak saran lah korang beli, sebabnya tengok hancur lebur saya punya meja. Jadinya ini pengajaran saya lah, akan datang saya nak beli kat kedai je senang, biar mahal sikit. Tapi tak apa, kita bersyukur apa yang ada. Kita nak set up kita punya tempat buat live supaya viewer lebih selesa nak tengok dengan kita. Semasa live saya akan packing saya punya KPUB sambal hijau. Jadinya ada orang yang sebelah akan packing kan, letak sambal dan timbang. Lepas tu saya akan packing sambil buat live. Dalam live ni kita kena tunjukkan kita sibuk. Contohnya kita packing barang, kita tengah bergoreng, barulah orang suka sangat tengok apa yang kita buat. Yang paling ketara kali ni adalah saya tambah lighting. Ini tak ada lighting dan ini ada lighting. Nampak tak beza dia? Nampak profesional. Saya pakai ini je, softbox yang ni. Korang letak 45 degree daripada kamera korang. Jadinya kita pakai yang ada mentol sahaja. Kita beli kat DIY. Inilah paling penting juga tau, iaitu audio. Kalau audio pecah, orang tak tengok dah kita punya live. Dan rezeki sangat hari ni dihadirkan orang-orang baik sambil buat live tengah packing, sold out semua kita punya KPUB sambal hijau. Terima kasih banyak orang baik, alhamdulillah. Okay guys, so siapa nak merasai KPUB sambal hijau, belakang dia ada sambal hijau. Jadi korang boleh tekan beg kuning di bawah ataupun korang masuk live sekarang. Okay guys, jumpa lagi for next video. Bye bye.